Hai guys, selamat tengah hari. Hari ni aktiviti kita hari ni kita nak cari pucuk miding guys. Sambil tu boleh belajar lah macam mana cara kita petik pokok pucuk miding menggunakan tangan. Okay guys, okay, stay tune. Ni guys, macam ni lah rupa pucuk miding guys. Okay. Dia tengok enggak kita bergetuk. Bergetuk. Kita ambil ujung tu. Di tu ambil. Bagi contoh ya, nanti ya pandai bergetuk. Libuh ngambil baru kita ambil di tu aja. Laban nanti kita kat nyumai. Pulai ke rumah. Matah betul, pulai ke rumah nyuci, lalu masuk dalam kuali terus. Kapan tak? 10 menit tu. 10 menit. Sampai tu dah cukup. Tu. Kena tu tu kemudian ambil ujung je. Ambil ujungnya. Oh, yang dah jadi berketuk. Nibuh ambil lagi. Nibuh. Ni dah tuai. Kira dah tuai. Dah tuai. Tu mana tu? Tu saiz tu Kira ya baru kat berbungai ni. Tu saiz tu mana? Oi pempanya tu. Tu mana tu? Berketuk boleh? Ya boleh ke ambil ujung atas tu. Lembut je lah. Ya lembut. Pulai lu nyumai terus. Mudah tu. Itu macam tu. Itu macam tu ribuh lah. Nanti nyumai lagi kering. Okey guys, ni semua dia pucuk miding. Kat sini, kat sana. Sana semua dia guys. Sampai ke sana. Belah sana pun ada. Sana semua. Pucuk kubuk kadang-kadang. Besar berketuk. Jenis berketuk pucuk kubuk. Antik besar lah, antik besar. Pucuk kubuk. Itu cuma untuk steady tu, macam midin tu. Betul. Hati-hati lah, hati-hati mengakan juga kemudiannya ke ketiga ular ke apa, kita mesti berhati-hati. Okey. Sana tu dia guys. Semua dia guys. Boleh tengok. Tu kita boleh ke waktu? Patah dah. Tu ente yang lembut tu pun boleh ambil tu, tapi dah terpegai patah. Ambil begitu lah. Bagian lembut. Bagian lembut je, penulis je. Cantik tu. Tu je cantik. Tu semua lembut-lembut tu. Banyak bukan medium itu. Tapi enggak aja. Siapa mampu ladang sawit tu dah? Tu ladang sawit, sakra, tapi bebas kan ambil tu medium. Kita Dayak, makanan kampung kita Dayak. Tu. Untuk bahasa dalam bahasa Melayu, yang madah tu pucuk udang. Tu yang madah pucuk udang. Nanti dalam bahasa Iban, aku nemu bahasa Iban nama pucuk nama tu. Nanti kita nemu boleh madah dalam komen. Nanti bahasa Bidayu. Bahasa Bidayu kau kami madah dalam bahasa Bidayu. Aku pun nak nemu. COC di Puan boleh deh komen-komen dan
dang ni WhatsApp, dang ni ti TikTok, YouTube. Boleh rekomen oni maksud oni adon pucuk ti sa dang kiliang nang pucuk udang iban dang ante dalam bahasa Iban na gunamu te bidayuh bidayuh tong aku tong lagi puan masih di puan boleh rekomen siapa kenemu tahu ga madah dalam TikTok ataupun YouTube tu pucuk udang tapi ketegal ya sige aja tu ngai ga ku ngambil ente manyuh ka ga ngambil tu goreng belacan nyamai tu asal tu Dayak nai goreng bing sidik ti Oke guys, sekarang ni saya sendiri nak cuba cari dekat sebelah ni guys. Ini kali pertama lah saya cari pucuk miding ni. Sambil-sambil tu saya sendiri pun belajar. Oke guys, Oke. Oke guys, dekat sebelah sana tadi dah cari. Sekarang ni kita cari kat belah lain lagi guys. Oke. Oke guys, ini nak bagi tahu, just bagi tahu lah, ini ladang sawit milik Sakra punya guys. Dekat area bau ni. Oke guys, setelah sekian lama pusing cari pucuk miding, ni hasil saya dapat guys. Ini hasil orang baru belajar. Tak apa, usaha guys, usaha tu penting. Oke guys, Oke guys, saya dah jauh ke belakang ni guys. Tu belakang sana tu tempat saya dengan bapak mentua saya pakai motor tadi. Sekarang ni saya dah makin dalam dah pergi ni. Okey. Nanti kita tengok hasil dia. Berapa banyak dapat. Okey. Okey, stay tune guys. Gede edit lah. Oh, main juga.
segenggam. Oh, saya kok baru segenggam ya kumpul. Campur ke. Padahnya hasil ya. Oke guys, inilah hasil ya guys. Setelah jauh pusing sampai ke dalam sana, kita ke belakang sana guys. Nanti lagi manyu. Nanti lagi manyu tapi ambil mimit aja. Oke guys, sekarang kita nak bertolak pulang. Oke, stay tune guys. Oke guys, hari ini kita nak masak pucuk miding, masak dengan belacan lah guys. Nanti kita tengok macam mana proses dia, macam mana proses masak pucuk miding. Oke guys, stay tune. Oke, ni daripada bahagian ni kita patah pada kecil lah guys. Tak boleh makan besar-besar macam ni. Jadi macam ni. Okey guys. Lepas potong, cuci dulu guys. Cuci sampai bersih. Tumbuk bawang putih, bawang merah guys. Bawang merah halia. Dengan halia sekali, pakai tumis nanti guys. Kabili. Okey, nanti kita tumis ni ada satu bahan rahsia guys. Kita guna sambal belacan adabi. Ini dia, tradisional lah, tradisional spicy punya. Yang nama adabi. Okey. Okey. Nah, macam biasa kita panaskan api, panaskan minyak. Bukan panaskan api, panaskan minyak. Panaskan kuali sebelum kita tumis. Sebelah sana ikan lumit goreng. Ikan lumit goreng guys. Okey, dah masukkan bahan tumbuk tadi. Lepas tu kita masukkan sambal belacan kita, sambal belacan adabi guys. Okey.
Okey, bau dia dah naik, boleh masukkan sayur guys. Tambah sikit perencah rasa. Dan kedai. Okey, ni air ni ikut ni lah, cukup-cukup lah guys. Tak perlu banyak, tak perlu sikit. Okey, dah pun siap, dah boleh hidang guys, dah boleh makan. Tak perlu tunggu sampai lembut lah Okey. Okey guys, itu saja video saya untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe and share guys.